Bagi setiap negara, menarik kehadiran pelancong terutama pelawat antarabangsa adalah impian utama dalam menjana sektor peruncitan dan pelancongan. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menyediakan kemudahan terbaik buat pelancong domestik dan juga antarabangsa, terutama kepuasan untuk membeli belah. Pada 2012, sebuah agensi berita antarabangsa berpangkalan di Amerika Syarikat telah menyenaraikan Kuala Lumpur sebagai antara 10 destinasi beli belah terbaik dunia. Kini, Malaysia mempunyai banyak rangkaian pusat beli belah terkemuka bertaraf antarabangsa. Terbaru, Mitsui Outlet Park di Sepang Selangor mula dibuka kepada kaki beli belah mulai 30 Mei 2015. Ikuti laporan Zafira Kamal yang berkesempatan mengikuti lawatan media ke pembukaan gedung beli belah itu baru-baru ini. Terletak berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pembangunan fasa pertama Mitsui Outlet Park KLIA Sepang atau MOP KLIA akan mempunyai 130 kedai menjelang akhir tahun ini dan ditambah 60 unit lagi pada 2018 serta 60 lagi pada 2021 menjadikan kesemua jumlah penyewa sebanyak 250. Menurut Timbalan Pengarah Urusan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB Mitsui Fudosan TJ Chia, selepas fasa 3 selesai pada 2021, Mitsui Outlet Park KLIA mempunyai potensi menjadi gedung membeli belah barangan dari kilang terbesar di rantau ini. The significance is that we get to not just capture the Malaysian local market, but also the tourists, the 8 million tourists that come in every year from other parts of the world into KLIA. So, seeing that KLIA is also going to become one of the possibly one of the busiest airports in Southeast Asia, we hope to capitalize that. Chia berkata MOP KLIA menyasar kedatangan 5 juta pengunjung ke premis itu menjelang akhir tahun ini. Beliau berkata projek usaha sama antara MAHB dengan Mitsui itu yang terletak berdekatan KLIA merupakan yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara. Kos pelaburan bagi 3 fasa pembangunan projek itu berjumlah 335 juta ringgit dan menjangka menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar serta pendapatan negara kasar masing-masing sebanyak 235 juta ringgit dan 220 juta menjelang 2020. Selain itu, MOP KLIA juga dijangka menyediakan 2,577 peluang pekerjaan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okay, this is Mitsui Falda's first investment, and therefore it costs approximately 200 million ringgit Malaysia. It covers about 24,000 square meters in site, and this is actually the first phase of the project. We would expand phase 2, aiming 2018, and phase 3 by 2021. And by then we would hopefully achieve an investment of 335 million ringgit in Malaysia. Bagi pengurusan besar perancangan Korporat Malaysia Airports Holdings Berhad Randil Singh, dengan adanya gedung Mitsui Outlet Park ini, ia sekaligus menjayakan visi untuk menjadikan KLIA sebagai bandaraya Aeropolis. For Malaysia Airports, we have a very specific vision for our what we call the KLIA Aeropolis, which is an airport city around KLIA. Thus far, our focus has been building up the airport infrastructure, and I think now we understand that time is right. The population has matured a bit
for us to start looking at the non-airport infrastructure. Randil berkata, ke arah menjadikan KLIA Bandaraya Aeropolis, banyak lagi projek sedang dibina. Antaranya pemulihan semula lapangan terbang Terminal Tambang Rendah LCCT yang akan ditransformasikan menjadi hub kargo. Projek kerjasama Mitsui ini telah diberikan status projek permulaan di bawah Program Transformasi Ekonomi Bidang Ekonomi Utama Negara bagi pelancongan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa melancarkan laporan Program Transformasi Kerajaan dan ETP bulan lepas menyatakan bagi memastikan sektor pelancongan terus mencatatkan pertumbuhan pesat di bawah NKEA, kerajaan telah meluluskan satu lagi outlet runcit mewah yang akan menjual produk premium. Datuk Seri Najib berkata, MOP KLIA dijangka mengulangi kejayaan yang dicapai Johor Premium Outlet yang telah beroperasi hampir 4 tahun. MOP KLIA dibuka setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Hanya 6 km daripada KLIA, Mitsui Outlet Park memberi satu pengalaman beli belah baru kepada para pengunjung di Lembah Kelang yang menawarkan jenama-jenama mewah pada kadar mampu milih. Zafira Kamal, Jurnal Bernama.